secara natural badan kita, apa yang kita buang tu dia akan tumbuh balik lah. Nama saya Dr. Helen Tan Chen Chen. Saya bekerja di KPJ Pusat Pakar Mata, Center for Sight, KL branch and Rawang branch. And also I'm practicing in the Tun Hussein On National Eye Hospital. Kalau macam contoh, kalau macam kita buat laser kan, laser macam my friend, dia buat laser. And then after many years tu, dia akan pakai spek balik. So macam implant ni, dia adakah possibility yang kemungkinan dia akan kena pakai spek semula selepas itu? Soalan yang baik. Okay. Kita kena faham mengapa dengan laser power datang balik. So orang yang buat laser, terutamanya power yang tinggi 800-900 ribu, kita kena buang kornea dia banyak. So bila kita buang kornea banyak, secara natural badan kita, apa yang kita buang tu dia akan tumbuh balik lah. Kan macam bila kita kena cut, badan kita dia akan heal sendiri. So dekat kornea, bila kita buang, kornea tu akan tumbuh balik. Bila dia tumbuh balik dengan cepat dan banyak, masa itulah power datang balik.